Ini special resepi Itali dengan Malaysia. Ni kita ada minyak garlic, olive oil Olive oil kita campur dengan garlic. So dia akan jadi sedap. So olive oil dengan garlic. Ni kita buat tumis dan ini garlic ya. Ini garlic ya. Ini garlic ni nama dia garlic. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ketuk boleh, kita saute pun boleh. Kalau Thai tom yum kita ketuk. So kita masukkan bunga kantan. Okey, ni kita campur udang tangkap sendiri. Udang ni kita tangkap sendiri. Okey, kita masukkan serai bau. Serai bau sekejap. Ini special resepi Itali dengan Malaysia. Kita campurkan sekali. Nak lagi sedap, kita campur air pasta. Rasap. Macam tak bomo lah. Bomo makan kemenyan. Macam tu lah. Okey, 3 botol besar, bukan botol kecil. Warna suara restock. Ada kak. Dekat tester.